Guys, Assalamualaikum. Bagi long crack, cermin kereta ni kalau dia pecah dekat kawasan hitam bucu, dia mesti panjang. Kalau pecah kat tengah, dia jadi stone chip. Untuk long crack, kena je batu terus cepat kena repair guys. Kalau daripada tepi ni dia dah bawa pergi tengah, lebih sejengkal dah tak boleh repair. Sebab kita bawa kereta terdedah, potong angin. Untung owner ni, abang Rom ada kat sini. Nak tengok? Mari. Lama aku tak main repair crack ni, long crack. Lama. Guys, kita ada sebiji baru sampai G30. Jom tengok crack dia macam mana. Siap guys. Kita bersih, kita tengok result kerja abang Rom macam mana. Ni bila dah repair dia dah mati lah. Cuma untuk long crack ni ramai orang PM abang Rom. Boleh repair ke tak guys? Kena je batu terus cepat kena repair. Bila cermin tu pecah, dia buka tau. The moment air hujan tu masuk, boleh repair tapi result tak cantik. Dan kena ingat ni, yang mana tengah tengok video ni, kalau crack tu sejengkal, boleh repair. Lebih satu jengkal, hanya boleh terminate sahaja. Lagi-lagi daripada tepi ni, dia bawa pergi tengah. Sini bawa pergi tengah. Jangan bawa pergi tengah. Kekuatan cermin dah tak ada. Crack ni dah settle. Semua cakap, semalam hujan air masuk. Kita tengok result dia. Mari. Dari dalam. Kalau repair crack, yang kilat-kilat tu dia hilang. Dia akan jadi satu calah halus. Dan bila kita dah terminate kat sini, bila kita terminate, macam mana pun takkan berjalan. Tapi tak boleh cakap lah. Sebab cermin kereta kan sifat dia terdedah. Dan cermin kereta ni guys, kalau pecah, cermin kereta banyak jenis. Saint-Gobain, Asahimas, Pilkington, MSG, Vitro, PGW. Terlalu banyak guys. Kalau nak repair, kita pun nak tengok juga. You all punya kereta ni, kereta jenis apa? Cermin apa? Kalau macam Saint-Gobain pecah, dia buka besar, itu memang tak boleh. Macam tu aku nak settle sebelah pula. Mari.